Okey, saya accident. Saya kena langgar dari belakang. Weh. Jadi saya koma 5 hari. Ya. Ramai orang tak tahu. Saya koma 5 hari. Yang mana saya hari kedua saya sedar, mata terbuka tapi still koma. Mak saya sebelah pun saya tak kenal. Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itu dia apa khabar? Brother Sobri. Yes, nice. Terima kasih. Ya Allah ya Rabbi. Wow, Abang Roy and also Brother Sobri. Assalamualaikum semua. Yes, selamat datang kepada kita punya first ever podcast ES Bike Empire with Pak Azad. Satu-satunya podcast yang boleh dikatakan memang tak pernah ada lagi, Pak Roy. First time Betul. Yes, first time. First Sobri. time. Okay. First time orang kata ride bike punya podcast. Benar ke? Betul. Saya pun tak pernah tengok lagi lah. It could be banyak podcast kita tengok kan Betul. Tapi yang melibatkan motor Harley Davidson ni, this is the first time lah. Hmm. Alright. Okay. Betul. Guys, sebelum kita nak ni, saya nak sembang sikit lah pasal kita punya partner, kita punya sponsorship. Okey, silakan. Ada sponsor. Ada sponsor. Baru first episode Patutlah. ada Patut ada payment. Okay, yang dahsyat apa? Okay. Kita ada sponsor daripada kita punya TWT Coffee, guys. TWT Coffee nak beritahu sikit. Okay. Kalau you guys craving for something apa tu next level, you faham bahasa English? Okey, boleh lah sikit. Boleh. Boleh lah sikit. Nampak bijak tu. Okay, try best seller daripada TWT Coffee. Dia sebab apa tau? Dia ada apa tu? Matcha strawberry, tiramisu. Okey. Bukan terajan, tiramisu. Tiramisu. Merah pihak kan sarukan kapagal itu. Oh. Alright, habis tu dia ada Crew Blue Latte. Okey. Lepas tu dia ada pasta goreng kampung tau. Okey. Okay, atau salt egg pasta with smoke. Duck. Smoke duck. Aduh. Oh. Okay. Wow. Habis dia ada nachos, fries dan keropok leko. Okay. Ready to go. Okay. Dan di samping tu juga kalau tuan-tuan dan puan nak tahu, TWT Coffee ni anda kalau nak lepak, anda boleh datang lepak tu kat kedai depa. Kat mana tu? Di pada ni. Depan ES Bike punya kedai ni, depa punya kedai dia opposite je. TWT Coffee. Tak jauh, kat depan tu je, depan tu saja. So you guys boleh datang lepak. Okay, selain daripada tu, boleh datang lepak dekat Bandar Baru Bangi. Depa punya branch. Ada. Ada dekat Oh, dia ada buka. Lepas tu depa ada dekat Shah Alam juga. And depa ada dekat Jekyll Mall. Dekat? Jekyll. Oh, dekat Jackal. Yes. Dia punya Kat Shah Alam branch tu. Pak Azad Yes. Habis tu dia orang ada bagi breakfast. Aha. Breakfast dia bagi breakfast set. Happy hour promo coming soon. So jangan lupa follow di TWT Coffee di IG dan TikTok untuk update terkini. Jangan lupa follow TWT Coffee. Yang ni air ni, air dia orang juga Okey bang, sebentar Ni tu. apa? Tak boleh minum Boleh lah. boleh. Apa benda ni? Okey, Bro Sobri. Ya. Silakan. Okey. Terima kasih Pak Azad. Terima kasih. This is one of the best seller lah. Okay guys, sebelum kita nak mulakan kita ni aja nak sembang-sembang lah. Okey, boleh. Sebab kita tahu kan orang nak apa naik motor ni. Kita tahu kalau naik kereta ni it's a cliche thing lah. We know people naik kereta, dia punya life dalam kereta semua kan. So kali ni kita panggil pula kita punya brother Roy Azban ni sebab dia seorang rider. Betul? Okay, brother Roy saya perkenalkan ini adalah brother Sobri. So kalau dalam dunia pemotoran Harley Davidson, biking, chopper, dia kira one of the icon. Legend lah. Legend. Belum lagi, belum Abang Roy, belum legend. Belum legend. Belum Tapi lagi. icon. Icon. Dah hampir. Betul. Sikit lagi. Ya, tapi the thing is, saya sendiri tiba-tiba, abang tahu kan? Okay, abang tahu saya tak pernah bawa motor. Okay. Okay, saya pergi kereta. Tapi lah ni saya dah jadi biker. Aha. Dan saya beli motor kat kedai ni lah. Yes, Okay. saya pakai breakout lah. Okay. Nampak bunyi dia? Itu macam Kepek, breakdown. Betul tu breakdown. Itu background. Okay guys, pastinya baru orang ramai pun nak tahu. Okay. Bila kita cakap pasal ride motorbike ni kan, pastikan macam-macam dia benda boleh berlaku. Okay. So untuk Abang Roy, sebelum kita sembang Abang Roy sebentar nak minum, saya nak ni Abang Sobri ni share something dengan saya dulu. Boleh, silakan. Boleh dengar. Sebab apa? Saya pernah duduk sembang Abang Sobri tau. Okay. Masa saya beli motor tu, Abang Sobri ada kata tau, Pak Zat, yang you beli motor ni adalah motor saya jaga.
Oh, beli motor dia ke? Siapa beli motor dia? Dia kebab motor saya. Saya tak bagi. Dia nak Dia juga. tak bagi. Dia tak bagi Abang Roy. Asalnya. Dia tak bagi. Okey. Tapi Lepas tu saya macam mana sangat boleh dapat? berkenan sebab saya tahu dia adalah owner yang bakal jaga. Okey. Tapi sebelum dia buat penyerahan motor tu, dia ada cakap a few things tau. Tentang live dia dulu. Dia kata, Pak Azad, okay, macam ni Pak Azad, saya sayang motor ni. Kalau Pak Azad tengok ES Bike ni, okay, adalah tempat yang saya tak ada investor. Okey. Saya tak pergi ambil loan. Saya build up dengan titik peluh saya sendiri. Okey. Sampai ke tahap dia ada bermacam-macam jenis Harley. So, hari ni, okay, kita punya geng-geng Harley Davidson kat luar, kita punya semua community nak tahu Brother Sobri ni sejak bila mula minat motor ni. Nak tahulah. Okey, kita ringkaskan lah. Kalau nak cerita terlampau panjang. Panjang. Kan? Berapa episod dekat? Tak apa. Berapa episod? Dia ada 10 episod. Okey, so kita 2 episod. Apa diorang sedang dengan yang host ni? Apa benda? Okey, pendekkan. Okey, so permulaan dia dulu saya ex-bankers. Okey, bekerja sebagai seorang bank officer di RRG Bank. Arab Bank So kalau saya nak bercerita ni boleh menitis saya mata kan. Oh, juga. Sebab saya ada seorang anak autism. Okey. Baik. So hidup saya tu dia orang kata apa? Cabaran lah. Ada Betul. cabaran. Hantar anak sekolah kita dalam keadaan dalam keluarga yang susah. Okay? Saya datang merantau daripada Johor Bahru, datang merantau ke KL dengan tak ada apa-apa, orang kata apa, bekalan, berbekalkan duit 100, datang ke Kuala Lumpur. Macam-macam kerja lah masa tu kita buat. Okay? So anak saya ni, saya ada seorang anak yang sulung autism. Jadi masa untuk saya bekerja tu, saya kena ambil untuk hantar dia sekolah, ambil bawa balik, bagi makan. So kita bekerja dengan bank, kita Macam ada office. dia makan kena suap apa semua. Tak. Kan? Boleh makan sendiri. Dia boleh makan sendiri, tapi iyalah dia dulu tak suka, dia tak suka dengan stranger, dia takut dengan orang luar. Okey. So saya lah ambil dia balik sekolah, saya kena bagi makan dulu. Kan? Lepas tu saya bekerja masa tu di PJ. Okey. Jadi saya kena ambil masa lunch hour saya dekat almost 2 hours. Jadi 2 jam, okey. 2 jam. Jadi benda tu jadi isu. Isu di tempat kerja lah. Tempat kerja. Oh, tempat kerja. Okey, alright. Jadi bos saya beritahu, dia kata pihak atasan dah alert benda ni. Okey. So sama ada awak berhenti ataupun awak berhenti. Jadi berhenti atau diberhentikan lah. So jadi saya ambil masa tu kita dah ada gaji kan. Iyalah, monthly kan. Ya, betul. So jadi tahap tu saya cuba, orang kata apa, ambil keputusan untuk berhenti kerja. Dan saya kena cari kerja yang saya rasa yang fleksibel. Yang saya rasa saya boleh balik ambil anak saya boleh hantar. Masa sendirilah, masa sendiri. So jadi masa tu saya bekerja sebagai seorang salesman. Jual motor. Start daripada situ saya minat. Saya minat jual apa ni dengan motorbike. First kali kita minat, zaman muda kita minat superbike. Betul. Okey, memang minat superbike. Superbike. Alright, okay. Kan, tapi mentaliti, sebab zaman dulu dia punya mentaliti orang pakai Harley ni orang tua. Betul. Jadi kita memang minat superbike. Then pada satu tu, ketika tu saya pakai baju long sleeve, baju putih, seluar hitam, salesman. Okey. Saya tolak motor naik atas bukit. Motor Harley lah. Saya tolak. Motor tu motor siapa? Motor yang jual lah, nak dealer jual lah, motor dealer. Saya bekerja dengan dealer kan. Okey. So jadi saya orang kata kita cuba, yalah, kita nak hidup dengan tak ada gaji apa semua. Saya set dalam kepala saya nak bekerja, orang kata apa, bukan sekadar bekerja. Saya nak ada saya punya own business saya sendiri. Plan. Saya ada plan. Sebab waktu ketika nanti bila saya dah tak ada, saya ada empire untuk saya bagi pada anak-anak saya, untuk sambung empire saya. Betul. Dan saya starting dengan tak ada apa-apa, Abang Roy, Azad. Memang tak ada apa-apa. Memang saya zero. Okay.
Saya beranikan diri saya saya bekerja di FS Bike, saya tukar dealer, saya bekerja di FS Bike. Masa tu yang recommend saya bekerja di FS Bike Afa Nikoji. Okey. Dia recommend saya, dia kata Sobri, FS Bike nak pakai orang, dia kata kan. Okey. Saya pun pergi sebagai seorang salesman. Sampai sekarang saya still bekerja dengan FS Bike. Saya tak pernah tinggalkan FS Bike sebab permulaan saya ada ES Bike Empire disebabkan saya bekerja dengan FS Bike. Appreciate. Saya appreciate dengan saya kerja betul. dan kita bukan jenis orang yang kerja berhenti. So saya beranikan diri saya dengan seorang salesman yang orang kata basic kecil. Beli sebiji motor straight bob tahun 2014. Dengan installment 1,800 bulan. Oh, tapi zaman tu mahal lagi. Mahal. Jadi saya rasa 1,800 tu gaji basic saya lah. Oh, betul. Kalau tak masa saya kerja kat Oh, Penang. okey. Maksudnya kalau saya bayar gaji basic saya tak nak gaji dah untuk motor tu. Okay. So jadi saya beritahu saya dengan yelah kadang-kadang kita dengan kenderaan kita ada satu kita selalu kena ada insting lah bertanya kan. Okey, aku beli engkau, aku nak engkau ni yang bayar diri engkau sendiri. Wih, independent. Dia ada sebab motor independent. sebab masa tu 3 tahun saya dengan FS Bike, saya struggle untuk menjual motor. Sebab bila bikers ajak saya keluar, bila bikers ajak saya ride, saya gunakan alasan saya ada kerja, saya on duty, saya elak. Jadi dalam 3 tahun saya struggle untuk menjual motor ni. Memang masa tu kita dalam grup Harley Davidson ni sebenarnya kita kena bercampur Bergaul dengan semua bikers. Community kan? Community. Yup. Sebab Harley Davidson ni kalau kita nak tahu dia brotherhood. Memang Betul. dia punya tu memang brotherhood. Abang Roy pun tahu. Sebab family punya thing. Okey, betul. So jadi pada tu saya gunakan, orang kata saya pasang niat untuk beli, saya cuba keluarkan sebiji motor dan waktu ketika permulaan itulah saya dapat berurusan, orang kata dapat jual sebiji, 2 biji, 3 biji. Sebab apa? Dengan bergaul tu lah. Saya bergaul dengan semua bikers. Saya tebalkan muka, saya campur dengan bikers ni, saya campur dengan bikers tu. Banyak MC yang saya bercampur. Kan? Dan yang paling sadis sekali, motor yang saya beli tu saya gunakan modal untuk saya berniaga di ES Bike Empire. Itu sebablah ES Bike Empire ni wujud. Jadi hasil daripada saya menjual saya punya motor first bike saya jual, dapatkan fund tu, saya kata duit ni, modal yang aku ada ni, kalau aku labur, aku berjayalah. Betul. Tapi saya jenis orang, apa yang saya nak, saya mesti nak. Betul. Sebab kita dah melabur. Motor dah tak ada, duit pun dah tak ada. So jadi saya nak struggle untuk wujudnya ES Bike. Dan so how long lah ni sekarang abang dah wujud dari ES Bike Empire? okey, untuk asal nama ES Bike Empire bukan nama ES Bike. Okey. Asal nama dia Danish Bikers. Danish Bikers. Yes. Why Danish? Danish Bikers tu atas actually ada atas nama anak sahabat saya. Okey. So saya gunakan nama Danish Bikers. Kenapa pakai nama anak Ada kawan? Tak ada pakai penceritaan nama, dia. Yelah, tak pakai nama anak jiran ke? Tu tak ada? Anak dia kepala otak apa bang? Kan saya dah pesan. Aku tanya. Saya dah pesan saya ni host. Okey. Saya tanya. Okey. Nak bercakap sabarlah. Aku marah. Sabar. Okey. So jadi masa tu ada masalah sikit dengan Danish Bikers. And then kita terpaksa tutup Danish Bikers. Nah, kan dah pakai nama anak jiran. Kita terpaksa tutup. Dan saya rasa lebih saya selesa, saya gunakan nama gabungan saya, isteri saya Ezlinda dan Sobri. So saya wujudlah ES Bike Empire. Empire ni saya satu ketika besok saya nak ada satu empire saya sendiri. Cita-cita saya. Apa tadi? E tadi? S tadi? Nama isteri saya Nur Ezlinda. So Ezlinda lah. Ezlinda. Sobri lah. Sobri. Bukan nama kau tau. Izzat dengan Syairah tau. Sebab tu okey bang kena faham, sebab tu saya diberi kelulusan untuk beli motor kat sini. Sebab Ira dia kata company tu nama apa bi? ES Bike Empire. Kan? Sebab semua to share a bit lah. Okey, sebelum kita nak recap ni, nak share a bit. Okey, saya
banyak motor dah saya try. Ducati ke apa ke, bukan tak cantik, nice. Motor-motor superbike for me is very beautiful. Cumanya tak elok di mata isteri saya. Okey. Tetapi the moment saya kata, B, saya baru balik daripada satu syarikat motor, ES Bike Empire. Dia kata, company tu nama apa? ES Bike. Dia jual bike macam mana? Dia jual motor-motor besar lah. So, saya datang jumpa Abang Sobri. Betul. Abang Sobri kata, okay Pak Zat macam ni. Punya baik hati manusia ni. Okay, tengok macam mana saya boleh beli. Okay? Okay, macam ni guys. Kita relax dulu. Kita tiba balik. Okay? Sebab kita nak bagi sambung. Okay? Kita nak tahu kan? Sikit lagi kita sambung lepas ni. Daripada ES Bike Empire Pak Azad ditaja oleh TWT Coffee. Minum memang lazat. Memang sedap. Okay, kita kembali balik dalam podcast by myself lah, Pak Azad, ES Bike Empire. Satu-satunya podcast yang memang sangat dahsyat. Okay, lagi kita tak buang masa. Okay, saya nak beritahu Ustaz, yang sponsor ni adalah TWT Coffee. Kena tahu. Tadi aku minum tu. Sampai habis dah. Dua kali dah. Sedap tak sedap? Sedap lah. Okey, Abang Rai, kalau Abang Rai ride motor nak pergi, okey, dia TWT Coffee ni bukan setakat dekat Wangsa Maju saja. Oh, banyak macam Dia kalau Wangsa Maju dia buka sampai 4 pagi. Boleh lepak sampai bini main panggil dengan rotan. Sini kat sini. Suruh balik. Okey. Dan dia juga ada branch-branch yang lain, Jacker Mall dia orang ada. Okey. Shah Alam dan juga Bandar Baru Bangi. Okay. So kalau you guys are coffee lover, kat sana dapat lah. So bang, kita relax sekejap bang. Boleh. Kita nak tanya Abang Roy. Okey. Guys. Apa? Sadar aku Aku suruh jemput manusia, bukan gila tau. Okey Abang Roy. Abang Roy adalah satu manusia yang memang saya sangat respect lah. Waktu saya berada di Penang, saya kerja lagi, tak masuk dunia entertainment lagi, masih kerja bank, saya dapat offer jadi extra. Okey, extra tu orang tu tanya siapa tau? Saya tanya, ni berlakon dengan siapa? Hero dia Roy Azman. Saya berlari ke Citytel, pergi jadi waiter dekat dalam Citytel. Okay. Masa tu saya yang motor momen dulang tu. Cik dia dengan jaket hitam, dengan rambut side parking panjang kat tepi. Handsome dulu Abang Roy. Smart dia handsome. Oi, masa tu sebilu kasih semua tu. Abang Roy. Okey. Berapa lama dah Abang Roy main motor ni? Main motor dah lama. Okey. Saya motor daripada motor kecil sampailah ke besar. Motor kecil tu Motor kecil tu saya pakai dulu motor Yamaha 100. Oi, Yang bunyi kuat tau. YP100 ke GT100? Bukan, Y100. Y100. Motor. Lama tu. Lama. Okey. Woi, mangkuk ke daun. Okey, lepas tu? Okey, saya accident. Saya kena langgar daripada belakang. Weh. Jadi saya koma 5 hari. Ya. Ramai orang tak tahu. Saya koma 5 hari. Yang mana saya hari kedua saya sedar, mata terbuka tapi still koma. Mak saya sebelah pun saya tak kenal. Wow. Saya ini efek sekarang ni. Betul. Lupa. Sampai sekarang. Kurang asam lah. Kacau. Tak bagi tak buat orang perak, koma. Bukan orang perak. Habis koma. Koma. Yang orang perak. Oi, tapi apa? Koma 5 hari. 5 hari. Hari kelima tu baru saya sedar tapi masih kat hospital. Okey. Saya sedar yang saya dekat hospital. Dan saya tanya kenapa saya kat hospital. Tanya kat siapa? Nurse? Tanya kat mak saya. Baru saya kenal. Hari kelima baru saya kenal ada mak saya. Sebelum ni tak kenal? Tak kenal. Tapi saya tahu. Saya tak tahu siapa sebelah saya. Semua saya tak kenal. Yang saya tahu saya minta Milo Ice. Sebab saya accident selepas minum Milo Ice. So, rasa tu pelik. Mak saya cerita. Asyik minta Milo Ice je dia. So, abang ingat balik bila? After 5 days tu? Tak ingat. Memang tak ingat. Total tak ingat. So, abang recover tu balik bila? Dia recover, benda tu memang lupa lah. Accident tu memang lupa. Tapi dia yang selepas tu lah. Dan ada benda yang aku ingat, ada benda yang aku tak ingat. Okey, benda yang abang ingat apa dia? Banyak lah. Banyak, tapi ada benda yang aku tak ingat. Kalau saya tanya benda abang tak ingat, memang tak cakap lagi tau. Dan kau tanya je, kalau aku ingat, aku ingat. Wow. So, maksudnya daripada transition tu lah, abang koma, okey. Lepas tu bila saya start dunia lakonan, saya duduk dengar hura-hura tau. Kata, Abang Roy ni pakai motor Harley je. Tapi saya tak percaya. Okey. Selepas beberapa tahun saya start join era. Saya tengok masa tu saya pun jemputan, DJ jemputan. Abang pun DJ jemputan. Okey. Saya masa tu masuk petang. Tapi saya tengok tiap pagi apa ni jemputan main macam ni. Time situ baru saya tahu abang pakai motor Harley. Okey. Sejak bila abang pakai Harley? Saya pakai Harley waktu 2021 selepas gawat.
Sebagai awat pula sebelah PKP. Sebelum PKP. Selepas PKP. Kenapa? Memang pasal COVID tu kan suruh bisik, suruh pakai motor Ali. Tak. Masa saya lepas aksiden tu, kakak saya belikan saya motor. Motor besar, motor 250. Pada masa waktu tu tahun 95, motor tu besar lah. Besar lah, 250. Motor Jadi YP je tu. bukan, Kawasaki 250. Kakak saya belikan. Boleh tahan lah sebab dia zaman-zaman tu. kata, 250 kira dah besar dia sisi. besar jugalah. Sebab waktu tu nak beli motor besar memang mahal. Dan tak ramai orang boleh beli motor besar time tu, time 90-an dulu kan. Oh, yalah. Tapi Rare dapat lah juga. siapa pakai. Itu pun pasal kakak beli. Boleh lah. Okey, lepas tu daripada situ saya jual beli. Jadi sampailah ke tahun 1999, tahun sebelum tahun 2000 saya dah minat dengan Harley. Okey, dah tahun minat dah. 2019, 2020 memang dah nak beli Harley, tapi saya beli sport bike. Pergi kedai beli sport bike. Okey. Nak Tapi beli Harley. niat tu nak beli Harley. Niat dia nak beli Harley. Kenapa tu? Sebab mahal ke apa tu? Tak, sebab saya suka. Saya lagi suka. Belum Harley tu macam yang Sobri kata lah. Lebih kepada orang tua. Yes. Sebab masa tu kita muda lagi. Yeah. Betul lah. Wow, sedap diri tu. Tapi betul that's Kan? true story lah, betul lah. Padahal saya dah kawan dengan Awi dah. Dah kawan dengan Awi. Tapi tak beli juga Harley. Dan sampailah lepas PKP tu tahun 2021, saya beli online je. Saya tak tengok pun. Beli motor online? Online je. Saya beli motor tu Agoda ke mana? Agoda ke mana? bukan, tengok kat mudah.com. Okey. Nak beli kat Shopee. Terlepas lah boleh ke? Boleh. Okey. Beli online. Dekat Mudah, waktu motor tu kat Johor. So sebab masa tu PKP, kebetulan ada lagi PKP masa tu, PKP yang kedua ke yang ketiga. Dia ada dua ketiga. Ada. Dan dia orang terpaksa post. Saya tak boleh nak gerak kan. Terus post diorang hantarlah. towing lah. Deliver, okay. Diorang deliver kat rumah. Lepas tu ride lah dekat-dekat. Lepas tu dah boleh buka PKP, dah ride jauh. Dah lepas saya pakai setahun, lepas tu masa tu saya pakai Sportster. Okey. Lepas tu saya tukar ke Electra Glide, Street Glide lah. Street Glide. Okey. Upgrade lagi pasal Street Glide masa tu. sebab geng-geng saya semua motor yang ada kepala. Ya. Saya Dia ada je tunjuk. Sportster. Dia Saya je. jadi- Motor berhijab apa tak? Motor trend, berhijab dia trend Pak Zat. Dia trend Dia trend. Bila once pakai yang kecil, kan? Once bila satu group tu dah pakai yang berhijab. sisi besar, Berhijab. berhijab, dia akan kita Betul. akan betul-betul macam berkorban nak tukar pada pada model orang kata apa sisi lagi besar. Okey. Sebab apa tahu Sobri? Sebab saya bawa wife. Yang lain buat wife, tengok macam wife dia belagak aja kan. Saya kesian kat wife saya. Betul Kecil aja kan. Betul. Saya tukarlah beli Street Glide tu. Sayang bini yang ni. Tu sayang bini. Wow, dahsyat dia. Sampailah sekarang. Pasal tu rupa saja playboy tapi setia orangnya. Tak, dia luaran lain, dalaman lain. Yang penting dalam. Oh tu kacau betul. Ayat masuk dah. TWT ni ayat dah masuk lagi. Terima kasih TWT. Oh, inilah. Okey, you minum sejuk. This is mine lah. Panas kan? Panas lah. Sebab aku order ais tadi. Yes. Rasa dia memang sedap. Pengalaman abang ketika ride yang menyeramkan. Yang menyeramkan Okey, yang menyeramkan Selain abang lah yang seram tu. yang menyeramkan yang menyeramkan adalah waktu jalan hujan dan renyai dan jalan jam. Dia sekali jalan. Hujan, jalan jam. Sebab street light bila bawa wife dia kaki ujung-ujung jalan basah. Nak menyelit tu ada satu menyeramkan betul. Aku Dan tanya, saya pernah tersandar di kereta. itu saya tanya bukan maksud saya seram tu. Seram lain. Tapi pada saya benda tu lebih seram. Lagi seram pada tu. Lagi seram. Tapi to be honest, saya agree bila saya start pakai, saya cukup risau bila tengok traffic light. Sebab saya break out. So dia ada macam satu macam apa tu bujok ni macam. Okey. So bila saya dah nampak macam ni kan saya kaki auto naik betul. Memang dah Okey. Jangan marah. Habis tu dia dah lengok macam tu. Sangkut. Okey, saya akan jadi risau sebab takut tersangkut, tersadung. Betul. Kita. So itu menyeramkan lah, saya faham. Ada juga saya tengok ada orang ada pengalaman-pengalaman yang agak menyeramkan. Betul. So kalau kita tengok kita punya Abang Roy ni, dia punya menyeramkan adalah
ketika Hujan dan jam. hujan dan jam lalu serentak. Serentak. Maksudnya dia kena Ya. kena yang tunggu sabar yang Ya betul. Yang belakang seng. Itu yang lagi. Betul Gabra. Seram. Seram kan? Sebab dia berat. Ya betul. Ali ni Pak Zat, Ali ni kalau waktu hujan antara satu motor yang kita susah nak kontrol Betul. Kalau Waktu dia tu tak berjalan sangat kan. Dia jadi bila dalam bikers ni kita kata orang geli-geli. Dia langgar line kuning, langgar betul. line putih tu, dia akan slick. Jadi dia Kalau hujan baik jangan pergi ke atas pula lain-lain tu. Betul. betul lah. Elakkanlah. Tapi memang kebiasaannya tu orang ingat macam biasa. Tapi memang Ali memang macam tu. Oh, pasal tu nama Street Glide tu sebab tu lah dia soccer glide. Mungkin. Oh, Street Glide. Mungkin. Glide. Okay. Aku tak kaji lah. Tapi mungkin lah. Okay. Alright, Brother Sobri. Tadi kita tengok yang itu menyeramkan. Kita nak tengok riders, icon rider yang memang bertahun-tahun sampai kerik dah ES Bike Empires ni daripada zero to hero. Okay, pasti dah keluar banyak ride. Betul. Okay, pasti kena pernah keluar berpasukan. Betul. Pasti pernah keluar seorang. Nak tanya experience berpasukan macam mana? Experience kalau keluar seorang macam mana bila pakai motor Harley ni? Kalau biasanya waktu sekarang lah. Kalau sekarang punya. Sebab kita ni dah 5-6 tahun dulu kita keluar dengan bike group. Okay. Sebab group ni dia banyak. Dia ada MC, dia ada MG, motor group ataupun motor club. Okay. Ada setengah kalau kita tengok ada yang pakai patches. Kita tengok ada daripada kita ambil contoh Kings, Kingsman. Itu semua daripada community club dia orang. Okay, itu nama-nama community lah. Dia punya club, dia sendiri. Alright. Setiap club ni dia ada rules di sini. Okay. Jadi bila kita dia sebenarnya Harley ni tak kisah you ada pakai patches ke tak pakai patches ke, you boleh join mana-mana club. Macam saya seorang peniaga. Jadi bila peniaga kita tak boleh sarung patches. Patches Jaket lah, kalau kita tengok orang pakai jaket kan belakang dia ada nama. Okay. So itu penjaga sebenarnya tak boleh. ada setengah orang ingat benda tu sekadar biasa. Kan? Mungkin Pak Azad first time dengan Harley Davidson, Pak Azad rasa benda tu biasa. Tapi sebenarnya tak. Dia sebenarnya dia ada community club dia sendiri. Dia ada perwakilannya. Dia ada perwakilan dia sendiri. Betul. So jadi bila kita join dengan group ni, kita rasa bila ride jauh-jauh ni kita rasa seronok. Okay, yang paling seronok sekali bila tu. Wow, okey, terima kasih. Masuk lagi TWT ni. Terima kasih. Dia memang pantang tengok ayat kosong dia masuk. Nanti sementara tu kita nak bagi try tiramisu. Itu dia. Sementara cerita-cerita ni Itu kan. pun dekat TWT juga. Ya, ni dessert dia ni. Betul dessert ni ini Cruzon. Okey, ni kalau nak tahu ni TWT punya apa tu Cruzon. Cruzon. Okey. Okey. Okey, kita sok sekali. Satu keras sekali. Senang kan? Okey. Abang, kau berani? Kena suap juga. Sedap tak? Ya, menarik babe. Biar. Yang ni Cruzon daripada TWC memang sedap. Bukan setakat tu, dia ada dia punya tiramisu. Tiramisu dia memang special. Okay bang, sebentar kita makan tiramisu ni. Tadi abang ada cerita saya ni group ni dia ada patches semua kan? Betul. Tapi tu ada perkataan saya pernah dengar. Pak Zat, you ni WC ke, WN ke, FIB, apa tu nama WWC? Saya tak faham Dia MC ni MC dengan MG. WC pula. MC ni motor club. Motor club ni komuniti dia tak ramai Dan MG ni motor group. Motor group ni kebiasaannya dia sampai di overseas. Kalau kita tengok satu-satu club tu dia ada sampai di Dubai, dia ada di Australia. So dia merata. Okey, besar kan? Dia besar. Komuniti yang besar. Ada yang orang kata apa, kalau kita dengar sekarang kalau grup Harley ada support local. Okey, betul. Support local ni maksudnya local punya ni lah ride lah. Ride. Okey. Ada yang diorang sampai ke overseas. Yep. Yang tu orang kata kelab-kelab yang dah besar lah. Yang jenis bila dia datang dia satu event tu dia komuniti tu jejak beratus lah. Daripada seluruh negara. So itulah maksudnya yang MC dengan
Saya ingat MC itu nak pergi klinik ambil tahu kerja nak cuti. Itu medical check up. Saya ingat wah medical certificate. Dahsyat hal ini ya kena ada MC sebenarnya. Dia kalau bila campur nanti kita akan tahu, kita akan selama ni mungkin kita rasa macam aku beli motor, Harley aku ride. Kan? Tapi bila kita sebenarnya kenapa ada grup ni, sebenarnya banyak membantu kita daripada segi motor kita rosak, kan, untuk dapatkan aksesori. Silaturahim. Silaturahim. So jadi benda-benda tu kalau kita tak ada pengalaman, contohnya macam aksesoris, Pak Azad tak tahu, Pak Azad pergi beli dengan sendiri. Pak Azad tengok harga dia dengan aksesori dia yang mahal. Tapi kalau ada kawan-kawan, aku ada barang second. Baik kau beli dengan aku jual murah. Betul. Community. Itu yang pentingnya bila ada benda-benda macam ni So kita ni bukan setakat nak pakai motor ya bang. Betul bang kan? Betul. Side of celebrity. Okey, abang memang follow group ke ataupun memang abang ni adalah solo main rider? Saya baru je join Awi. Grup Awi. Yang mana kita orang dah kawan dah lama, tapi saya beli sport bike. Jadi tak boleh nak join. Tak kena lah. Tak kena lah. Jadi bila dah ni saya join lah. Ibarat bawa nasi kerabu makan ikan nasi kandang. Kan tak sesuai lah. Tak sesuai. Dan saya join dia lah. Dan macam selebriti ni dia sebenarnya macam Awi sendiri dia macam apa yang Sobri kata tu betul. Cuma untuk selebriti ni dia lepaskan. Dia lepaskan pasal dia ada selebriti kan. Ada pelepasan sikit. Ya, pelepasan lah. Maknanya saya kalau yang bukan official tak nak pakai baju pun boleh. Dia tak kisah. Tapi kalau official punya kena pakai lah. Baik. Tapi saya nak join mana-mana dia tak ada hal. So that means kita sebab kita selebriti, kita public figure. Ya betul. Kita memang to be honest Abang Sobri macam kita diperlukan di beberapa tempat. Ya betul. Tapi bila adanya community macam ni sebenarnya kita boleh menyatu padukan sebenarnya. Betul. Sebab kadang-kadang kita kan kalau kita ada event ni kita kena pakai baju event tu. Jadi kalau by right, kalau kita dah ada patches kita kena pakai patches tu. Kalau by right sebab dia punya undang-undang betul kan. Betul lah. Law dia. Setiap kelab dia ada law dia sendiri. Ada law dia sendiri. Tapi macam kita orang Awi lepaskan. Pasal kita selebriti. Nice. Bang. Kita nak buat podcast ni pun dia bukan lama sangat lah tau. Kalau nak sembang pasal hal abang yang abang pukul perempuan tu tak boleh. Kan? Nak sembang pasal kereta meletup terbakar tak boleh lah ni. Okey, bang, sebelum kita nak tutup ni bang, any nasihat kepada penggemar-penggemar motor tak lama lagi yang baru nak beli motor ke, you ada apa-apa nasihat ke? Okey, apa yang saya nak cakap ke sini, sebelum anda beli motor kegemaran anda, anda cek dulu kewangan anda. Sebab jangan jadikan motor ni satu beban untuk anda dan family anda. Jadi kalau anda rasa anda mampu, anda boleh pakai tak ada masalah. Sebab pakai motor ni healing. Betul. Yes. Motor ni healing, memang fun untuk you dengan ataupun dia kan. Jadi terpulang pada masing-masing, tepuk dada, tanya selera, dan satu lagi utamakan pemakaian yang sesuai untuk motor. Maksudnya dengan kita punya jaket untuk keselamatan safety lah. Safety kita. Pakai boot. Thank you. Ini semua dia ada di satu side daripada celebrity. Kepada kita punya ikon Harley Davidson. Abang Sobri, ada apa-apa pesanan kepada geng-geng community ke, kepada geng-geng yang baru nak beli motor ke? Silakan abang. Untuk yang berminat dengan Harley, kalau nak cari Harley boleh datang ke ESPN Empire. Ada special offer tak? Alang-alang ni ada special offer tak? Ada special offer? Wow. Mesti ada. Sebab kita dekat sini kita tak pernah nak mengecewakan kita punya klien. Pandai dah orang kata pandai bodek kita lah. Kan? InsyaAllah kita boleh mana yang kita boleh bantu, kita bantu. Dan sebab benda yang paling penting sekali kita di ESPN Empire memang kita menjaga kualiti. Saya lebih menjaga kualiti, maksudnya kita kualiti yang macam mana saya jaga after sale. Saya itu penting tu. Itu penting. Sebab Abang Roy, benda ni dia akan dalam komuniti Harley ni, kalau kita ada satu problem, dia akan merebak macam virus. So jadi kita tak mau benda tu. Kita tak mau isu tu. Memang saya ajar pada saya punya staff semua. Okey. After sale tu kena jaga. Itu yang paling penting. Betul. Tapi kalau nak cari yang murah,
datang ke ES by Empire. Yes. Ada Macam offer saya, lah, guys. dia saya beli sedang, approval semua paling sedang. Awak gaji macam mana? Jangan beritahu kat sini. Pasal apa teruk sangat ni? Saya jemput ni suruh bersembang. Okay, nice. Itu dah tadi. Kalau kita sembang-sembang sikit, okay. Dengan kita punya ikon Harley Davidson, dengan kita punya selebriti Abang Roy. Okay, terima kasih bang datang. Terima kasih, Zat. Podcast ES Bike Empire with Pak Azad ni. Okay, yang dibawakan khas oleh kita punya TWT Coffee. Satunya kopi yang memang anda boleh dapat kat Mata, bukan setakat di Wangsa Maju saja. Dia buka sampai jam 4. Lama, Okey, apa lama, boleh lama. lepak. Dan anda boleh dapat juga TWT Coffee bukan setakat di Wangsa Maju, di Shah Alam boleh dapat, di Bandar Baru Bangi dan juga di Jekyll Mall. Alright. Dan juga anda boleh try macam-macam di TWT Coffee ni. Anda boleh tengok tiramisu dia ada apa tu, krim brulee latte, dia ada pasta goreng kampung, dia ada salted egg pasta smoke. Duck. Smoke duck. Okay, nachos, fries, keropok leko, right? Okay, kita kena rest dulu. Kita nak wrap. Kita tengok minggu depan juga siapa saya nak panggil pula minggu depan. Okay. Alright, dalam podcast ES by Empire by Pak Azad, kita nak tengok macam mana apa dia punya experience lagi dengan dia punya Harley Davidson. Okay. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam.